Kilan lah sebab saya selamatkan orang lain. Saya dah selamat orang lain, saya ingat kakak saya. Saya berharap tu kakak saya. Saya turun cenderam tu pun saya ingat kakak saya tu saya selamatkan. Walaupun bukan kakak saya cepat selamatkan juga. Demikian kata Nur Afizo Syukri, 21 tahun. Nur Afizo berkata kejadian kepala air di pusat peranginan Sungai Sedim Kulim semalam berlaku terlalu pantas sehingga meragut nyawa kakaknya Nur Atikah 28, sepupunya Muhammad Aris Daniel Mat Razi 3 tahun serta seorang lagi mangsa daripada keluarga lain Muhammad Uzair Ahmadi Hussein 12 tahun. Ketika kejadian kepala air berlaku, Nur Afizo berkata dia terdengar bunyi kelang kabut dan jeritan selain nampak ramai pengunjung cuba menyelamatkan diri. Kakak saya dah pegang saya dah. Tapi ayak kuat sangat, saya pun lemah tu. Saya terlayak tu. Tu badan saya terhentak dengan batu kayu balok tu. Tu kakak saya dah hilang lah. Tu saya naik balik, saya pergi ligan kakak saya cari balik. Lepas tu saya dah selamat 2 orang tu, perempuan 2 orang. Saya pergi sampai hujung jalan tu, kakak saya duduk, ada orang angkat dah duduk atas darat. Saya bagi sap bagi SPI situ lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Jabatan Forensik Hospital Sultan Bahia, HSB awal pagi tadi. Nur Afizo berkata tidak lama kemudian dia nampak kakaknya sudah dibawa ke tebing sungai oleh orang awam dan dia cuba memberi bantuan pernafasan CPR kepadanya. Katanya dia nampak mulut kakaknya berbuih dan tidak memberi tindak balas walaupun sudah beberapa kali melakukan CPR.